Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to the channel. So dalam video kali ni, jom kita discuss sikit tentang satu graphic card yang mungkin orang semua dah lupa kan, ataupun aku nak korang aware and jangan tidur dengan graphic card ni, sebab graphic card ni adalah salah satu graphic card yang paling perform pada tahun 2025. Without further ado, jom. Okay, so first kali dalam video ni aku nak disclaimer dulu. Okay, ini adalah pendapat aku sendiri. Aku bagi berdasarkan daripada aku punya experience menggunakan graphic card ni. So kalau korang ada opinion lain, korang boleh drop the comment and share apa pandangan korang untuk GPU yang sesuai untuk budget-budget gamers untuk tahun 2025. So macam sekarang ni kita tahu GPU kita sekarang berada dalam fasa yang sangat seronok. Okay, sebab sekarang ni, okay, harga-harga GPU dekat market sana semua dah dekat harga MSRP. Right, especially dekat United States sana lah. Dekat sana dia orang punya harga semua dah MSRP dan harga dia memang sangat-sangat murah. Okay, sangat-sangat murah tu bermaksud aku berbaloi dengan spek yang mereka dapat. Cuma ada satu benda pula sekarang ni yang menjadi kerisauan kepada untuk orang-orang yang suka build game PC macam aku ni, adalah harga RAM menaik. Okay, harga RAM menaik kau gila. Okay, kalau dulu DDR5 kalau kita tengok 32GB RAM mungkin dalam 400, tapi sekarang ni ada yang sampai 1000-2000 guys. So memang sangat-sangat mengganggu sikit emosi lah. Kalau siapa yang nak build gaming PC pada sekarang ni, mungkin korang kena tunggu harga tu drop semula, tapi tak tahulah bila. So why not kita redha and then kita tunggulah. Okay, siapa-siapa yang ada gaming PC sekarang, hold dengan spek yang korang ada sekarang. Okay, cuma sekarang ni waktu terbaik untuk kita upgrade graphic card. Salah satu graphic card ni memang sangat perform untuk tahun 2025. Jangan tidur dekat graphic card ni. Sebab apa? Sebab harga dia sekarang dekat used market memang sangat-sangat bagus. Okay, harga dia boleh cecah sampai 800 kalau korang negotiate. Tapi untuk baseline price lah kan, kalau macam jual untuk new tu memang dah tak jumpa lah. Tapi kalau untuk used second hand, kemungkinan boleh dapat 1000 ke 800 ringgit paling rendah. Itu ikut pada korang punya deal hunting lah macam mana. Graphic card yang aku nak ceritakan dalam video kali ni adalah graphic card daripada Nvidia, iaitu RTX 3070. Kalau tak silap aku, RTX 3070 ni dibuat pada tahun 2021. Kalau salah bersila betulkan, tak silap aku lah. Sebab masa tu masa GPU shortage. Okay, masa tu tengah orang kata heboh GPU shortage ni, sampai harga GPU meningkat-ningkat. 30 series ni antara satu GPU yang selalu sangat dikaitkan dengan pandemik. Sebab bila waktu pandemik diorang release graphic card ni, harga melambung-lambung guys. Termasuk masa tu ada crypto lah, mining semua. Itu semua punca kenapa harga graphic card sangat-sangat mahal pada waktu tu. Tapi sekarang ni harga-harga graphic card tu dia dah macam bawah on the market. Mungkin salah satu opportunity untuk korang yang suka build gaming PC untuk grab the GPU. So sekarang mungkin ada soalan yang korang tertanya, berbaloi ke nak beli RTX 3070 untuk tahun ni? Okay, so jawapan yang simple paling mudah aku boleh bagi adalah berbaloi kalau korang gaming secara 1080p high to ultra setting. Dan RTX 3070 ni juga dia antara satu graphic card yang murah yang boleh korang main secara 4080p. Kalau korang ada monitor 4080p lah. So benda tu memang sangat-sangat membuka sikit kita punya kebebasan untuk kita build the gaming PC. Untuk 70 series lah. Okay, daripada 2070, 3070, 4070, 5070. Ini adalah model-model favorite aku. So 70 series ni antara aku suka lah, sebab dia antara tengah-tengah mid range, daripada mid kepada high. Memang orang kata sekarang ni dengan harga tu korang boleh dapat, aku rasa sangat-sangat berbaloi. Dan graphic card ni didatangi dengan 8GB of VRAM. Okay, untuk tahun 2020-2021 VRAM macam ni orang kata masa tu memang okey lah. Tapi untuk sekarang ni banyak game yang demand VRAM yang lagi tinggi. Tapi still tak ada masalah untuk graphic card ni jalan. Okey, untuk Nvidia GeForce RTX 3070 ni dia gunakan adalah GA104 graphic processor dan 5888 core, 184 TMU, GDDR6 memory type, 256-bit bus width. Untuk graphic card ni dia antara satu graphic card yang sampai 4K pun korang boleh push dia punya limit tu. Cuma untuk game-game AAA of course dia memang perlukan graphic card yang lebih tinggi. Tapi untuk graphic card dah memadai. Antara AMD dan Nvidia, kalau korang macam aku lebih kepada editing video ataupun editing content creator lah, Nvidia ni memang antara the first choice yang korang kena consider. Okay, tapi kalau korang nak gaming dan perform, korang better kepada AMD. So dalam video kali ni aku nak kongsikan dekat korang macam mana experience aku main game, alright, yang high demanding. Okay, aku ada 5 game yang aku nak mainkan. Okay,
Dan 5 game ni adalah, yang pertama adalah Battlefield 6 Red Set. Okay, yang kedua Hogwarts Legacy. Yang ketiga Mafia Old Country. Yang keempat Black Myth Wukong. Dan yang kelima adalah EAFC 26. 5 game ni adalah game-game yang aku main sekarang, and aku main dalam setting yang agak tinggi juga. So aku nak share dekat korang macam mana dia punya performance, and korang boleh tengok sendiri. Sebelum tu kita ukur dulu performance benchmark dia dekat 3D Mark, and then lepas tu kita pergi kepada Fur Mark. Lepas tu baru kita pergi kepada gaming. So ini adalah result selepas aku runkan GPU ni dengan menggunakan 3D Mark. Okay, sekarang ni dekat aplikasi 3D Mark ni, ini adalah demo yang aku download daripada Steam. Alright, so kalau korang beli ni, korang boleh benchmark setiap apa benda pasal graphic card and CPU, tak ada masalah. So apa yang aku gunakan adalah TimeSpy. So kita run je macam biasa, okay, and then dia akan loading dulu, okay, dia akan download apa yang dia perlu, and then kemudian benchmark tu pun bermula. Okay, kalau kita tengok dekat MSI Afterburner, kat overlay kat atas tu korang tengok tu, FPS dia adalah lebih kurang kepada 40, 50, 60, 70, paling tinggi 70 lah, 70, dan benchmark ni berjalan selama 1 minit lebih. So beri pada penghujung daripada benchmark ni, ini adalah skor-skor dia. Okay, aku highlight kat korang. Okay, kalau korang nak tengok lebih detail boleh pause, and then korang boleh zoom lah kalau nak tengok. Okay, so ini adalah graph dia, and so far pada aku untuk benchmark TimeSpy ni, dia punya performance okay lah. Okay, dia punya temperature, dia punya usage, dia punya FPS, semuanya berjalan dengan sangat-sangat perfect, sangat-sangat smooth lah, tak ada masalah. Dan ini pula adalah performance dia bila aku dah run dia punya Fur Mark. Okay, so sebenarnya kita pakai Fur Mark. Okay, kita nak stress test GPU ni, nak tengok berapa banyak kita boleh push limit dia. Okay, so untuk Fur Mark ni, korang run je preset macam biasa. Okay, dan untuk GPU RTX 3070 ni, dia jalan dengan perfect selama 10 minit lebih. Alright, dalam 11 minit juga. Dan temperature pada GPU ni adalah 83 Celsius. Okay, paling tinggi 87 Celsius. Alright, GPU usage 100% dia push out all in, and then dia punya GPU hotspot tu, kalau korang tengok, adalah paling tinggi yang aku dapat sepanjang benchmark ni adalah 97%. So selama 11 minit lebih ni dia berjalan dengan sangat-sangat smooth lah, graf dia semua okay. And then jom kita tengok macam mana lepas aku dah stress test ni, kita main game, adakah performance dia drop ataupun akan lebih bagus. Untuk spek PC yang aku gunakan untuk test game-game ni adalah seperti berikut. Aku gunakan motherboard daripada ASRock B550M, dan CPU yang aku gunakan adalah Ryzen 5 5500. Okay, 16GB RAM DDR4, 3200MHz, 500GB SSD, dan graphic card RTX 3070 daripada brand Palit Gaming Pro. So without further ado, jom kita tengok macam mana performance gaming dia. Okay, game pertama yang kita akan cuba adalah Battlefield 6 Red Set. Game ni free saja, kau boleh dapat dekat Steam, and so far aku main memang best lah. Aku suka mod Gauntlet dia. So kita tengok grafik dia dulu, adalah aku pakai custom grafik, tapi ini adalah grafik yang telah dia setkan dalam game ni. Okay, kalau tengok VRAM usage kita dah 6GB dah, nak hampir max. Kalau kita punya VRAM lebih tinggi, mungkin FPS kita akan jadi lebih tinggi. Right, so aku main macam biasa, vertical sync aku off. Alright, refresh rate aku 60Hz saja untuk monitor ni. Dan untuk kita punya grafik, aku main dia punya normal lah, dia punya custom. Masuk custom ni adalah dia dah presetkan, dah siap-siap dia punya grafik ni macam mana. So kalau kita tengok dekat sini advance, ni dia dah setkan, dah siap-siap dah. Aku guna upscaling juga, DLSS quality, and kita cuba masuk dekat mode Gauntlet, kita tengok macam mana game dia. Alright, so apa pandangan korang dengan Battlefield 6 ni? Adakah lebih bagus daripada COD Warzone? Cuba komen dekat bawah. Okay, untuk pada aku game Battlefield 6 ni dia fun. Dan dia punya mod tu realistik. Cuma Battle Royale je tak berapa shock sangat main, sebab entahlah, aku tak masuk lah main game Battle Royale ni. Tapi kalau ada mod macam ni, aku suka lah. Dia macam ada mission, step mission tu. So untuk Battlefield ni memang orang kata yang kali ni jadilah, dah lah free pula tu. So hopefully dapat lama sikit main lah. So untuk pengetahuan korang, game ni aku main menggunakan HDD, dan
HDD aku 500GB. So kalau untuk HDD ni tak digalakkan sangat lah sebenarnya untuk tahun 2025. Korang lebih kepada SSD. Tapi game ni saja aku main dekat HDD. So sekarang ni kita tengok performance untuk Battlefield 6 ni adalah average FPS lah. Average FPS kita dapat lebih kurang dalam 299 Itu maksimum tau. Alright. Tapi untuk overlay yang jalan tu adalah 90 ke 100. Paling tinggi 100 lah mula-mula start tadi kan. So macam ni lah, dia punya environment tu realistik lah macam aku katakan tadi. So bila ada macam letup-letup tu semua, kita nampak FPS tu dia akan drop sikit pada 80 lebih. Tapi walaupun 90 ke 80 dia still okay lah. So ni aku ingat tak mati lagi. Okay, tak apa. So kita ni mission yang tak silap aku kena pergi ambil bom, letakkan bom macam tu lah, retrieve the bomb lah. Tapi game masa ni memang sangat-sangat mengecewakan sebab teammate aku semua keluar, tinggal aku seorang je. Aduh. So kita carry the game. Okay. Gurau je. Alright. So untuk Battlefield ni okay, 180 tanpa macam tak ada apa-apa sangat berlaku, dia perform dengan cemerlang lah. So kalau bila ada macam ada letupan ataupun ada bangunan tu tengah drop ke apa, graphic card tu dia akan macam FPS tu dia akan drop sikit lah. Tapi dia takkan drop bawah 60 FPS. Itu sepanjang aku main ni lah. Aku dah main beberapa jam dah dekat Battlefield 6 ni, dan apa yang aku dapat adalah dia punya FPS tak pernah drop bawah 60. 60 ke atas, paling rendah pun 70 lebih. So far game ni sangat-sangat perform lah untuk RTX 3070 dengan preset yang aku gunakan ni. So untuk game Battlefield 6 lulus. So jom kita pergi kepada game seterusnya. Game seterusnya adalah Black Myth Wukong. Alright, Black Myth Wukong ni antara game yang paling demanding grafik dia. Okay, 1590 main 4K pun struggle. Tapi untuk 3070 tak ada masalah. Okay, so jom kita tengok setting dulu. Okay, kepada Black Myth Wukong ni aku main grafik tak silap aku, kita tengok kat sini dia recommend grafik tapi resolution aku main 100 je. Current DLSS quality tu korang tengok ada DLSS, and ray tracing off. Kalau on memang akan jam terus lah. Dan graphic preset medium. Okay, yang ni medium lah, sebab medium ni dah cukup nice lah. Korang boleh dapat FPS yang sangat smooth. Grafik pun tak kacau pun kalau main medium ni. Kecuali kalau low tu nampak lah dia punya grafik tu agak macam tak lawa sikit kan. Tapi kalau medium pun dah nice dah. Aku letak medium sebab aku record. Kalau tak record aku main high. Sebab medium ni dia bila record on screen ni dia agak makan jugalah RAM aku tu. So 16GB RAM tu mungkin kena upgrade kepada 32GB. Tapi so far okay, performance dia okay. Dan paling kalau korang tengok kat sini situasi macam ni, 90fps tu minim, macam dia punya average lah. Average mana-mana aku jalan kan, lawan-lawan semua 90fps. So far Black Myth Wukong ni pun dia agak perform dengan sangat baik lah dekat PC ni dengan graphic card ni. Korang tengok ni kan, dia punya animation tu dia smooth je. Kadang-kadang ada stutter sikit, tapi stutter tu tak terlalu kacau sangat gameplay. Okay, so jom kita pergi kepada game yang seterusnya. Let's go. Okay, seterusnya kita main game yang the best game ever yang aku main. So aku peminat Harry Potter. Okay, so Hogwarts Legacy. Okay, Hogwarts Legacy ni pun dia antara game yang agak tinggi juga grafik dia. Okay, mana semula-mula dia keluar dulu kan, grafik dia agak tinggi juga. So dekat sini kita main sebagai Harry Potter. Okay, nama aku Harry Potter. And so far untuk game Hogwarts Legacy aku tak ada masalah. Okay, cuma yang berlaku masalah adalah bila aku record game ni. Okay, ada sedikit-sedikit stutter lah. Tapi masa aku main biasa tanpa record, stutter ni tak ada. Dan grafik aku main sekarang pun korang tengok kat preset ni adalah Ultra. Aku main Ultra sebelum ni. Okay, cuma bila recording ni dia agak ada masalah sikit, ada stutter sikit. Tapi ini adalah setting aku main lah sebenarnya tanpa recording. DLSS on, okay, quality, yang lain semua on, ray tracing pun on. So average FPS masa ni 60 ke 70 lah. Tapi 70 pun aku rasa macam smooth je tau. Macam korang tengok ni ada stutter sikit kan. Ini waktu aku record. Sebelum ni aku tak record, tak ada masalah pun. Dia punya FPS lebih kurang
70 macam tu lah. Tapi lepas aku rekod ni FPS dia drop. Untuk game ni sajalah yang aku perasan dia punya drop tu ketara sangat. Yang lain tu tak pula. So inilah untuk Hogwarts Legacy. So jom kita pergi kepada game seterusnya. Okay, game seterusnya adalah Mafia The Old Country. Okay, kalau tengok VRAM pun dah makan dah 5.2 GB. Okay, aku main 1080p. Pakai juga upscaling Nvidia DLSS. Of course, bila ada Nvidia ni, DLSS ni adalah satu benda yang sangat best lah. So aku main grafik dia high tapi upscaling mode aku akan gunakan dia ada banyak upscaling tau. Dia ada DLSS, dia ada TSR, dia ada FSR. Okay, of course kita pakai Nvidia, kita pakai DLSS. Tapi aku cubalah, aku pakai Unreal TSR ni. Okay, aku main high. Ada sensi epic lah. Yang tak best ni Mafia ni, setting grafik memang sangat-sangat limited. Korang tak boleh low kan. Dia ada epic dengan high je. So dia agak macam, memang agak makan jugalah, makan VRAM. Tapi untuk 3070 ni dia perform dengan bagus juga. Aku dah habis dah main game ni sebenarnya. And ini experience pertama aku lah untuk aku benchmark. Dan FPS kalau kita tengok ni, korang-korang tengok, okay, 80 ke 70 lah untuk gameplay dekat macam part-part macam ni okey lah. Tapi bila dah sampai dekat bandar ataupun tengah drive, tengah naik kuda tu semua, FPS dia akan drop sikit. Paling rendah aku dapat 50 something lah waktu tengah drive kereta. Tapi untuk mission-mission macam ni dia tak ganggu sangat lah FPS. Dia jalan dengan smooth and okey lah untuk Mafia ni. Game baru 2025, cuma Unreal Engine optimization dia agak-agak limited sedikit. Aku tak tahu kalau untuk main grafik card yang low end, aku tak tahu macam mana performance dia. Tapi yang aku tahu, kalau kita pakai mid range ke high end grafik card, game ni tak ada masalah, boleh je run. Cuma dia dah struggle sikit lah. Yang ni antara salah satu contoh game yang menggunakan VRAM amount yang sangat tinggi, macam Mafia ni lah. Tapi so far okay, tak ada masalah. Untuk game story mode 60 FPS tu dah cukup dah. Sebab korang tak perlu kat FPS yang terlalu tinggi pun. Tapi kalau korang gila FPS, itu hak korang lah. Sebab korang dah spend duit untuk GPU kan. So far ini untuk Mafia Old Country. So jom kita pergi kepada last game. Alright, untuk last game ni kita tengok EAFC 26. Game baru, tapi sebenarnya tak ada beza pun dengan AFC 25. Sama je. So kita je lah consumer tak habis nak beli game baru kan. Itu kita kena ingat guys sendirilah. So untuk grafik untuk EAFC 26 ni aku gunakan adalah grafik daripada Ultra. Okay, semua, tapi aku setkan 60 FPS saja. Dynamic resolution FPS target 60. Aku tak pergi kepada more sebab aku nak main career mode saja je. So pada aku 60 FPS dah okey je untuk game bola macam ni. So untuk game FC 26 ni tak ada masalah. Korang boleh main dengan smooth. Dan grafik card lain yang low end pun still boleh main game ni, tak ada masalah. Cuma kita nakkan kepuasan bila kita main kan. Macam kita minat game bola. So kita nakkan satu macam immersive lah bila kita main. So jom kita main kepada kick off. Kita pergi kick off kat sini. Alright, kita set semualah. Sini aku tak main online lah. Aku tak buka online sebab aku tak nak ada macam kacau lah apa-apa. Ni kita main offline je. Alright, background semua tak ada run apa-apa. Just game ni saja aku main. So kita tengok gameplay dia macam mana. Okay, untuk gameplay dia, inilah dia 60 FPS cap. Okay, tak ada apa-apa. Cuma pada waktu rekod ni berlangsung, arrow key aku tak boleh tekan. Aku tak tahu kenapa. So aku tunjukkan saja je lah. Aku main-main macam ni je lah. Kita main El Clasico kat sini kan. So far okay. AFC 26 lulus. So jom korang share kat sini apa pandangan korang untuk grafik card ni. Pada aku grafik card RTX 3070 ni memang still lagi okay untuk tahun 2025. Cuma dekat part VRAM saja dia ada orang kata limit sikit. So agak korang kena consider sikit kalau korang nak pakai grafik card ni. Ataupun kepada korang yang sedang pakai RTX 3070 sekarang, boleh tak korang share apa korang punya view tentang grafik card ni. So itu saja untuk video kali ni, and thank you so much for stay tuned. Alright, kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum.